wajib korang kena check dulu sebelum korang start buat konten. Kenapa Kak kata wajib? Especially untuk wanita muslimah. Kena buat checklist sebelum korang buat apa-apa konten. Make sure korang tutup aurat dengan sempurna. Jangan menempah dosa free je. Konten kita ni terdedah kepada ramai orang, ramai viewers yang boleh menyumbang kepada dosa kering, orang cakap. Korang nak ke dosa percuma korang dapat bila korang tak tutup aurat dengan sempurna? Make sure tudung korang labuh menutup dada. Kalau korang pakai lengan panjang sekalipun, make sure korang ada hand sock yang tutup kita punya aurat dengan betul. Kadang-kadang kita rasa kita dah tutup aurat sempurna, tapi bila kita bercakap, kalau lengan panjang sekalipun, tapi bila kita bercakap, tiba-tiba kita naik dah nampak kita punya aurat dekat sini. Orang nak ke bila kita dah tak ada lagi dekat dunia ni, dosa kita mengalir. Kita nak pahala yang mengalir, tapi sekarang dosa yang mengalir walaupun kita dah tak ada kat dunia. Kena ambil perhatian serius sebelum korang mulakan buat konten. Okey? Assalamualaikum.